Kedua klub raksasa Malaysia Johor Darul Takzim JDT dan Selangor FC dijangka bakal membuat sejarah baru dalam kempen bola sepak antarabangsa ketika ini. Dua wakil negara itu berpotensi bertembung di final kejuaraan Kelab ASEAN ACC selepas kedua-dua kelab gergasi Liga Malaysia itu mara ke separuh akhir. Skuad Harimau Selatan dan Gergasi Merah bagaimanapun perlu melepasi cabaran getih di separuh akhir terlebih dahulu sebelum memikirkan untuk membentuk pertembungan hebat di pentas akhir kejohanan itu. JDT akan menentang Gergasi Thailand, Buriram United yang juga juara bertahan ACC di separuh akhir, dengan kedua-dua pasukan itu pernah beberapa kali bertembung dalam saingan Liga Juara-Juara Asia Elite AKLI sebelum ini. Berdasarkan rekod 4 pertemuan sebelum ini, ia memihak kepada Buriram United yang 2 kali menewaskan JDT manakala 2 lagi pertembungan menyaksikan mereka terikat tanpa jaringan. Ia jelas menunjukkan bahawa skuad kendalian Hisco Munoz tidak akan berdepan laluan mudah untuk ke final, namun mereka harus menjadikan pentas separuh akhir ACC sebagai medan untuk membalas dendam terhadap juara 11 kali Liga 1 Thai itu. Selepas terikat 1-1 berdepan kelab Vietnam, Nam Den dalam aksi terakhir kumpulan B, semalam, Munoz menegaskan bahawa pasukannya perlu bersedia untuk berdepan pasukan terbaik sekiranya mahu melangkah ke final. Kami akan bermain menentang Buriram United. Ia sesuatu yang bagus. Apabila layak ke separuh akhir, sudah pasti kami akan menentang pasukan yang hebat dan kami tidak boleh menoleh ke belakang, sebaliknya harus bersiap sedia untuk menghadapinya. Sekarang, kami kena cuba mara ke final sebab ia sesuatu yang positif buat kami. Seperti yang saya beritahu anda sebelum ini, kami perlu kekal bersaing dalam kejohanan-kejohanan besar, kata Munoz. Ketua Jurulatih Buriram United, Mark Jackson mengakui bahawa pasukannya masih mempunyai beberapa perlawanan lain untuk diberi tumpuan termasuk aksi dalam AKLI, tetapi tetap akan bersedia sepenuhnya untuk separuh akhir berdepan JDT. Sementara itu, cabaran yang bakal dihadapi Selangor di pentas separuh akhir ACC juga tidak kurang hebatnya apabila berdepan Nam Den yang mara selaku juara kumpulan B. Meskipun berdepan prestasi kurang baik dalam Liga 1 Vietnam apabila menghuni kedudukan ke-9 ketika ini, namun juara Liga Utama Vietnam musim lalu itu mencatat prestasi cemerlang di pentas ACC apabila merekodkan 4 kemenangan dan seri sekali dalam 5 perlawanan kumpulan B. Perkara itu perlu menjadi perhatian Selangor dengan pengendalinya. Kem Pan Gon sudah menyatakan bahawa mereka tidak boleh leka kerana masih banyak yang perlu diperbaiki untuk meraih pencapaian lebih baik. Saya fikir ini mara ke separuh akhir satu langkah ke hadapan. Ada banyak perkara yang kami perlu lakukan, jadi kami kena kekal bersederhana. Kami belum sampai ke tahap yang kami mahukan dan kami kena bekerja keras, kata Pan Gon. Aksi separuh akhir akan berlangsung pada 6 dan 13 Mei ini dengan semua pasukan masih mempunyai masa yang panjang untuk melakukan persiapan termasuk memberi fokus kepada kejohanan lain. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.